Hari ni aku ada sebiji Audi Q3 nak tukar cermin depan. Customer nak tangan abang Rol. Nak tengok, kemari. Cermin dah buka. Teruk mat, sini aku tunjuk. Ni apa benda ni? Audi pun body boleh karat. Mari. Nampak karat? Nampak? Teruk tau. Audi tau. Kenapa boleh jadi karat? Sebab pernah tukar cermin depan. Sebab tu first time nak tukar cermin kereta, cari tempat yang betul. Pasang sekadar pasang, semua orang boleh pasang. Pasang tak betul dia efek pada body. Body karat, Audi ke apa benda, kereta pun karat. Kita tengok belah sana. Agam dia macam ni. Yang membezakan kedai cermin kita A, B, C sampai kedai Z adalah installation. Ini pernah tukar. Kalau original tak mungkin macam ni. Tengok atas pula. Mari. Aku tak pelik kan. Aku dah berjumpa macam kereta Audi, Mercedes, Volvo pun body karat. Sebab apa? Pernah tukar cermin depan. Korang yang mana nampak video ni, first time tukar cermin depan, cari kedai yang betul-betul. Dekat luar banyak kedai yang pada pasang cermin. Bila jadi karat macam ni, itu adalah efek pemasangan yang lama dulu. Faham ke faham? Pagi.